Dia tanya, dadah ni, Isap dadah ni adakah melalui makan, minum atau macam apa? Okey, kita tengok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Iman dan kira bersama Iman. Tajuk saya hari ini adalah Seriti Kampung Jijan. Kalian, Seriti bermaksud Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam, sebuah institusi pendidikan rendah yang melibatkan kurikulum biasa, agama dan tahfiz. Sebagaimana yang kita maklum, Seriti ini berada di mana-mana saja dalam negara kita ini. Kadang-kadang itu satu daerah mempunyai beberapa buah seriti. Di video kali ini, saya nak bawa kalian ke sebuah seriti terletak di Kampung Jijan, iaitu sebuah kampung di daerah Nilai Negeri Sembilan. Sebagaimana biasa, Papa Raya sentiasa diundang ke sekolah-sekolah tahfiz, juga seriti turut mengundang untuk program gejala sosial. Di seriti Kampung Jijan ini, ianya sangat teratur dengan bangunan dan kemudahan yang baik untuk pelajar-pelajar dari usia awal lagi. Jom kita saksikan video ini. Perjalanan ke Kampung Jijan hujan renyai-renyai pagi itu. Sampai ke seriti Kampung Jijan. Alhamdulillah, cantik dan selesa surau dan tempat belajarnya. Anak-anak yang telah didedahkan dengan agama selain pelajaran biasa. Wah, comel-comelnya. Bakal pemimpin negara satu masa nanti. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada saat ini kita amat bersenang hati untuk menerima sambutan seorang penceramah yang aktif menyampaikan ceramah berkenaan gejala sosial di sekolah-sekolah. Dengan itu, saya berterima Tuan Hamidun bin Hamid bagi menyampaikan pemahamannya pada kita. Seronok apabila anak-anak memberi perhatian. Akademik, agama dan moral amat penting bagi seseorang pelajar. Membesar sebagai pelajar berdisiplin, beragama dan bermoral tinggi. Semoga dapat melihat bahawa gejala sosial itu amat berbahaya dan wajib dihindari. Semoga membesar menjadi insan yang baik, berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Saya Nurul Hanani. Saya 6 tahun. Okey, terima kasih. Okey, dia tanya, dadah ni, Isap dadah ni adakah melalui makan, minum atau macam apa? Okey, kita tengok ya. Orang yang dadah ni. Untuk lagi tepat. Boleh Tuan jelaskan secara ringkas ciri-ciri budi ataupun penggunaan kepada budi itu, dan apa yang patut anak-anak buat sekiranya mereka rasa mereka dimaksud pada budi. Kadang mereka rasa macam kawan-kawan didik nama itu dia rasa dah kan, tapi kadang dia senyap, takut ataupun nanti takut orang tu lagi, dan apa yang patut mereka buat. Dan lagi satu, kalau kawan-kawan yang terdekat menyaksikan macam diorang nampak kawan dia kan, so apa yang kawan patut buat. Okey, bagi semoga Okey, soalannya kan ada itu yang
saya buka pertama, macam mana kita nak kenali budak yang begini ni. Yang keduanya, kalau kawan tengok, macam mana tindakan kawan. Okey, yang pertama saya tengok ya. Yang pertama, saya ada jumpa tau dengan kes-kes begini apa kan, beritahu anak untuk perempuan ya, anak yang begini ni kadang-kadang dia jadi agresif yang tak betul. Kalau dia balik rumah, dia orang yang baik, dia jadi agresif, sangat agresif. Sebab dia tunggu apa yang kawan dia ada dengan dia. Cara pembalasan dia nak balas kat sekolah tak boleh, dia balas kat rumah. Semoga anak-anak peringkat rendah dapat diberikan pendidikan agama dan juga tahfiz sejak berusia awal lagi, di samping mendapat pelajaran mengikut kurikulum sekolah yang telah ditetapkan. Nah, itu je lah video saya kali ini. Seriti Kampung Jijan kalian. Okey, sekian je, subscribe dan kalau jangan like, share dengan kawan-kawan kalian ya. Itu saja untuk hari Ramadan lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.